Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tuan, boleh dengar ke? Waalaikumsalam. You boleh dengar? Saya dengar. Dapat dengar. Okey tuan, Okay, apa berbalik pada khabar? Apa khabar? Kami lama tak ah, jumpa. itulah dah lama tak ke pejabat tuan, dah tak ada. Sekarang saya sama belajar master, so banyak tumpu kepada pelajaran lah. Alhamdulillah. Kat mana? Dekat UiTM je ambil sama master Meskom. Okay, very good, very good. Alright. Yes. Okey. Ah, Tuan, tentang di Sabah ni, kita tengok Haji G, dia angkat sumpah pada 3 pagi. Tak ada simple majority pun. Jadi pada pengamatan atau undang-undang tubuh kerajaan negeri, adakah ini dibenarkan, boleh atau sah? Apa komen tuan tentang Haji G ni sebagai Ketua Menteri baru? Satu soalan yang menarik sebab saya percaya belum pernah lagi ada angkat sumpah mana-mana Perdana Menteri atau Ketua Menteri dan sebagainya lewat pagi, 3 pagi. Belum ada lagi, saya percaya. Boleh semak sejarahnya, saya rasa saya betul belum pernah ada lagi. Tapi dari sudut perundangannya, tidak ada halangan atau keperluan angkat sumpah tu kena dilakukan dalam waktu kerja. Tidak ada ya. Itu nombor satu. Nombor dua, berkaitan dengan majoriti, jangan kita lupa di hujungnya isu tentang pelantikan Ketua Menteri seperti mana Perdana Menteri adalah di bawah pada hemah apa nama ni apa nama ni Yang di-Pertuan Negeri. yang di Pertua Negeri pada hemah beliau. So kalau keputusan yang terkeluar sampai pukul 3 menunjukkan tidak ada mana-mana parti yang memperolehi majoriti 37 kerusi kan Sabah. Ya, 20, 29, 25 dah. Tidak ada yang menerima 37 kan. Tak ada. Jadi bila tidak ada maka dia tidak ada kerajaan yang mutlak yang ditubuhkan. Jadi pada hemah yang apa nama ni yang di-Pertua Negeri, kalau beliau berpendapat Haji G boleh menubuhkan kerajaan dan selepas berjumpa dengan dia yakin maka tidak ada salah dari segi perlembagaan atas proses dan prosedur angkat sumpah tersebut pada 3 pagi tersebut. Sebab kalau pada masa itu governor yang apa namanya yang di-Pertua Negeri berpendapat walaupun ada 27 kursi dia. 29 ni JRS. Ya, walaupun 29 GRS, kalau dimaklumkan kepada dia, GRS mendapat sokongan parti A, parti B, parti C, mendapat jumlah mengatasi 37 dan yang di-Pertua Negeri yakin dengan maklumat yang diberikan, maka angkat sumpah itu sah. Itu nombor satu. Tetapi seandainya tiba-tiba dalam sehari dua ni ada maklumat oleh pihak warisan mengatakan UMNO contohnya dan bebas contohnya telah pun uh, bersetuju dengan mereka untuk menubuhkan kerajaan, maka pada masa itu akan wujud satu persoalan. Siapakah dia pihak-pihak yang dikatakan membentuk kerajaan dengan Haji G pada 3 pagi tersebut? Kalau ada pihak yang dikatakan itu tiba-tiba berada pula dengan pihak warisan atau pihak lain, maka dia akan menimbulkan satu kemusykilan perlembagaan negeri Sabah pada masa itu wujud. Tapi selagi tidak ada tuntutan daripada warisan ataupun mana-mana pihak lain bahawa mereka mempunyai cukup jumlah yang sepatutnya didengar, selagi itu perkara itu menjadi akademik lah, tidak menjadi relevan. So pokoknya bukan 3 pagi, pokoknya ada atau tidak sejak daripada hari Ahad 3 pagi sampai sekarang dah lebih 24 jam. Ada atau tidak mana-mana pihak selain daripada Haji G yang menuntut bahawa mereka mempunyai jumlah yang cukup yang sepatutnya didengar atau diberi apa nama ni peluang untuk berjumpa dengan yang di-Pertua Negeri dan sebagainya. Sehingga perkara itu berlaku, isu ini menjadi akademik, menjadi tidak relevan. Tapi kalau perkara itu berlaku, maka itu akan menimbulkan satu kemusykilan sebab seorang telah mengangkat sumpah. Bila seorang telah mengangkat sumpah, bagaimana pula dengan tuntutan yang lain yang kini mengatakan mereka mempunyai jumlah. Maka pihak yang bergabung dengan diorang, kita ambil contohnya 5 bebas. Kalau yang 5 bebas tu
kini mengatakan ya kami tak pernah bersetuju dengan Haji G, maka perkara itu perlu diselesaikan oleh Yang di-Pertuan Negeri secara perlembagaan lah, bukan secara politik. Tapi masalahnya berkaitan Sabah ni dia lebih kepada politik, bukan perlembagaan. Ya. Baik, kalau nak tengok sikit macam pembuktian, adakah sebelum Haji G angkat sumpah tu dia perlu, kalau tengok biasanya dia akan kumpul ahli-ahli, inilah ahli-ahli yang menyokong saya. Kalau kita tengok tidak, dia ada 29 dia boleh angkat sumpah. Adakah cukup dengan cakap-cakap atau sebenarnya perlu dipersembahkan kepada yang di-Pertuan Negeri, inilah adun yang menyokong saya? Bagaimana dengan proses yang sebenarnya untuk memastikan ada 2/3 untuk bentuk kerajaan negeri itu? Itulah soal pokok dia adalah hemah. Apa maksud hemah? Hemah maksud pandangan. Pandangan tak bermaksud keputusan. Pandangan tak bermaksud bukti. Jadi di sini yang kita tak boleh anggap kuasa Yang di-Pertuan Negeri atau agung atau sultan dan raja ni macam mahkamah. Dia kena tentukan betul tak betul. Dia tak perlu tentukan betul tak betul. Dia dalam kedudukan sebagai yang tertinggi negeri tersebut, takkanlah orang nak datang tipu kat dia. Itu anggapan pertama. Dan sistem tu berjalan macam tu. Agung punya, bila dia panggil orang untuk sahkan, itu boleh bicara dia kalau dia nak sahkan. Kalau dia tak nak sahkan, dia nak dengar cakap dia mana-mana pihak yang mengatakan ada jumlah majoriti, boleh. Macam sekarang ni, Musa Aman terima cakap Haji G Magno. Sama ada Haji G bawa apa-apa ke, tak bawa apa-apa ke, cakap kosong je, cakap mulut ke, kita tak tahu. Tapi tidak ada keperluan perundangan dan perlembagaan Sabah untuk Yang di-Pertuan Negeri mendapat bukti. Bukti soal mahkamah, bukan soal Yang di-Pertuan Negeri. Pasal perkataan yang digunakan adalah hemah. Hemah itulah pandangan. Dalam pandangan dia. Pandangan ni tak bermaksud dengan bukti. Faham tak? Di situlah satu kelonggaran yang ada. Sebab apa? Kita kena hormat juga kenapa digunakan perkataan hemah ni. Sebab you tak boleh letakkan agung atau sultan atau raja atau Yang di-Pertuan Negeri dalam keadaan seperti institut biasa. Mahkamah dia institut biasa. Dia kena buat keputusan berpandukan keterangan. Yang di-Pertuan Negeri, dia berpandukan kuasa budi bicara mutlak dia. Pada hemah dia, dalam pandangan saya jumpa Haji G, saya pun dapat tahu dia ada 27, paling tinggi dia, so saya mesti jumpa dia dulu. Itu logik lah. Kalau paling tinggi 27, mesti jumpa dia dulu. Bila saya jumpa dia, dia dah maklumkan kepada saya. Pakatan Harapan campur 1, mungkin dia bagi tahu juga UMNO campur 6, sebab UMNO dengan Pakatan Harapan memang bentuk kerajaan Sabah sebelum ini bersama dengan dia. So, tak ada sebab untuk dia tak percaya. Hemah bermaksud tidak ada sebab untuk dia tak percaya. Kalau tiba-tiba muncul dalam minda Yang di-Pertuan Negeri sebab untuk dia tak percaya, dan bolehlah dia kata, Saat Haji G, tunggu Saat, ni pukul 3 pagi, pukul 9 saya nak jumpa warisan, tengok apa cerita dia orang. Kalau dua-dua kata, dua-dua ada kerajaan, hang kata ada kerajaan, Syafiq Abdullah kata ada kerajaan, saya mungkin kena panggil lah pihak lain yang hang kata sokong hang, Syafiq kata sokong dia. So, kalau dia buat dalam pandangan dia, dia tak yakin, dia buat macam tu. Tapi Musa Aman tak buat macam tu sebab dalam pandangan dia, kalau tanya dia akan kata dalam hemah saya mendapati tidak ada keperluan. Dan tidak ada salah dari segi perlembagaan untuk dia buat keputusan tu sebab yang pergi jumpa dia Haji G. Yang maksimum 27 tu dia. Kalau dia jumpa Syafiq dulu, 25, dan persoalan lah, kenapa jumpa Syafiq dulu? Tapi maksudnya hemah Sultan Abdullah ketika jadi Yang di-Pertuan Agong dulu memanggil wakil-wakil parti masa nak membentuk kerajaan persekutuan dulu, adakah itu lebih demokratik berbanding dengan contoh Musa Ahmad, Haji G cakap ada majoriti sikit dah boleh. Bagaimana konsep ataupun hemah tu digunakan pada zaman Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dengan juga zaman Musa Ahmad TYT? Kalau awak tanya saya secara jujur dan objektif, cara yang digunakan oleh kebawah duli Yang di-Pertuan Agong pada masa itu nampak lebih objektif walaupun dia terpaksa menjerumus ke arah menentukan dan dia kena jadi pengadil ataupun penentu, penimbang tara. Tapi dia berjalankan dengan bagus. Musa Aman sepatutnya sebagai seorang Yang di-Pertuan Negeri
kali pertama jadi Pertuan Negeri, Hmm. sepatutnya lebih peka, lebih sensitif kepada apa-apa persepsi rakyat, di mana sebelum ni dia pun pernah menjadi apa nama ni, ketua Betul. menteri Hmm. Sabah, di mana dia pun angkat sumpah kan, kemudian dibatalkan angkat sumpah dia kan, ingat tak 2018. Betul So Syafiq Abdul. dia dah melalui perkara tersebut masa tu. So dia patut tahu tak perlulah dia ulangi keadaan tu jika benda itu berlaku. Jadi bagi saya, dengan penuh hormat kepada kerusi yang di-Pertuan Negeri, bukan soalnya dengan hormat kepada individu yang Musa Aman tu, dengan hormat kepada kerusi yang di-Pertuan Negeri, sepatutnya nombor satu, dia tak perlu pun buat pukul 3 pagi. Ya. Nombor dua, dia sepatutnya menampilkan keadaan yang menunjukkan kepada rakyat bahawa apa pun cakap Haji Ji Magno dia telah semak. Mungkin dia panggil lah 5 orang saksi bebas, UPKO dan sebagainya kan. Yang kita tak tahu, dia buat tak buat kita tak tahu, tapi tidak ada maklumat. Tidak ada maklumat. Kalau ada maklumat, maka tak adalah persoalan tentang pelaksanaan hemah dia. So di sinilah dia, bagi saya, ada cara yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong tu lebih molek, lebih cantik, lebih sesuai. Bukan nak kata lebih demokratik, sebab kuasa agung, kuasa Sultan, Raja dan Yang di-Pertuan Negeri bukannya kuasa demokrasi. Dia kuasa raja. Di atas daripada demokrasi, tapi memandangkan mereka adalah raja berperlembagaan, maka dia orang ikutlah konsep perlembagaan untuk menjalankan isu hemah tu dengan cara terbaik supaya tidak ada persoalan kemudian nanti. So sekarang ni, perbezaan antara apa yang di-Pertuan Agong buat untuk Malaysia dulu dan apa yang Musa Aman buat untuk Sabah 2 hari semalam tu, perbezaannya adalah kalau sekarang ini pada bila-bila masa dalam sehari 2 atau seminggu ni, tiba-tiba Syafiq Abdal dan penyokong-penyokong dia menampilkan keterangan kepada masyarakat bahawa dia mempunyai jumlah majoriti lebih 37, maka akan dipersoalkan bagaimana Musa Aman telah membenarkan Haji Ji angkat sumpah. Kontroversi seperti ini patut dielakkan, terutamanya oleh kerusi tertinggi negeri atau negara. So tak perlulah Raja, Sultan Agong dan Yang di-Pertuan Negeri jatuh ke dalam arena politik. Maka akan dituduh bahawa Yang di-Pertuan Negeri bermain politik nanti. So masa itu kami sebagai peguam neutral pun kami tak boleh bela. Memanglah betul kalau ada tuntutan oleh warisan mengatakan mereka ada sokongan daripada siapa-siapa pun, maka jadi isu. Macam mana Musa Aman nak jawab? Walaupun dia tak perlu jawab. Bila tak perlu jawab dan awak tak jawab, maka dia timbul persepsi sebab awak asal daripada ahli politik. Dan awak sebelum ni mempunyai masalah dengan Syafiq Abdal pun. So perkara ini akan ditaklifkan dengan penuh implikasi persepsi yang boleh menggugat kestabilan politik Sabah semula. Baik. Tuan, sikit tuan. Kalau lah skrip ataupun formula di PRN Sabah ni, kita imbas pada zaman PRU14. Kita ingat Perikatan Nasional pada ketika itu ada majoriti. Tapi yang tubuh kerajaannya Anwar dan DN bergabung. Jadi katalah, kalau pada zaman PRU14 dulu, Muhyiddin ni cepat-cepat pergi angkat sumpah, membelakangkan Anwar dengan Zahid nak bergabung. Adakah Muhyiddin boleh tubuh kerajaan jika ikut konsep macam mana PRN Sabah yang dibuat oleh Haji Ji ni? Mungkin boleh buat perbandingan sikit. Takat ingatan saya berkaitan perbandingan pasca PRU 15 ya. Setakat ingatan saya memang betul Parti Perikatan Nasional atau Bersatu yang mempunyai majoriti kerusi walaupun tak cukup. Ya. Dan tak silap saya, daripada ingatan saya yang keduanya, Agong telah berjumpa dengan Muhyiddin, dengan UMNO dan juga dengan Pakatan. Agong tak jumpa terus Anwar. Ya. So pada masa itu, menurut laporan yang ada, betulkan saya kalau saya salah, pada masa itu ditawarkan untuk Muhyiddin dan Anwar serta UMNO buat kerajaan perpaduan. Tapi Muhyiddin yang tak nak. So bila Muhyiddin tak nak, maka seterusnya lepas tu pilihan jatuh kepada Anwar.
Kalau dia setuju buat kerajaan perpaduan dengan UMNO, dia nak. So di sini saya rasa isu kalau Muhyiddin angkat sumpah tak wujud. Sebab Muhyiddin sendiri tak boleh angkat sumpah tanpa sokongan majoriti. So memang dia tak nak buat kerajaan perpaduan dengan UMNO dan dengan Pakatan Harapan. So tak mungkin dia boleh angkat sumpah. Sebab Agong dia nak tahu bila awak angkat sumpah 112 kerusi. Kena belakang awak. Tapi di Sabah ni kita tak tahu Musa Aman macam mana dia sampai benda tu. Adakah dia berpandangan kalau 27 pun confirm lah, confident dia boleh buat lah nanti. Kalau itu pahaman dia dan di situ dia ada khilaf lah sedikit. Sebab sepatutnya pada masa seseorang itu angkat sumpah, yang di Pertuan Negeri patut confident. Memang di belakang dia ada 37 orang. Dia tak boleh agak-agak. Patut confident. Bila confident ni tak semestinya dengan bukti ya, Cik Kamil. Tak semestinya bukti. Tapi dia kena ada confident lah. Tapi kalau you tak yakinkan diri you bagi je dia angkat sumpah, then problem lah perbezaan. Itu perbandingan yang terbaik saya boleh buat lah dalam keadaan ni dengan PRU 15 dan Sabah ni. Okey? Soalan terakhir Tuan. Tentang posting Tuan yang mengatakan bersatu boleh bungkus lah next election. Jadi mungkin rumuskanlah Tuan. Macam mana Tuan melihat keputusan PRN Sabah bila PAS menang satu kursi, UMNO, PH nampak tak selamat di Sabah. Secara rumusan dengan posting Tuan tu, apa itu Tuan nak cuba sampaikan dengan posting Tuan? Sebenarnya posting saya yang pendek dan ringkas tu yang orang panggil troll kan selalunya. Ya, betul. Sebenarnya bukan berkaitan Sabah saja. Saya sudah bercakap secara langsung atau tak langsung tentang isu politik kepartian di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu. Di mana saya berpendapat bahawa konsep politik kepartian dah sampai ke tahap yang paling hancur. Dan saya telah pun menyarankan agar semua parti, tak mengira parti mana sekalipun, mengambil langkah untuk menukar pucuk pimpinan masing-masing. Sebab rakyat dah tak boleh terima pemimpin-pemimpin yang dah lapuk, yang telah terbukti gagal dan tak membantu membangunkan negara. So, apabila itu satu tahap. Yang kedua, bila keputusan Sabah keluar, maka kita nampak bahawa Bersatu sebagai parti Malaya bertanding berapa? 42 kerusi kan? Dan tak menang langsung. Kosong. Bagi saya, walaupun dia parti Malaya dan Sabah menolak parti Malaya, dia menolak 42. Saya rasa 36 daripada 42 tu hilang deposit. So itu adalah satu kehancuran kepada Bersatu. Walaupun di Sabah. Kemudian di AP sama. Daripada 8, kosong. Perikatan Nasional yang menang bukannya calon Bersatu. Calon PAS. So saya dah sebelum ini pun mengatakan dengan masalah dalaman Bersatu yang wujud antara Muhyiddin Yassin dan yang lain, di mana ramai telah pun dipecat, jadi gantung, diambil tindakan disiplin. Bagi saya ini satu kedudukan yang memalukan. Ia melemahkan pembangkang. Masalah dalaman Bersatu akan mengheret PAS ke bawah kalau PAS kekal bersama Bersatu dalam Perikatan Nasional. PAS walau apa sekalipun dia tidak mempunyai masalah dalaman seteruk ataupun seperti mana Bersatu. Dan kalau dalam keadaan Pakatan Harapan merupakan suatu kerajaan yang lemah, yang gagal. Tapi kalau pembangkang lebih gagal, lebih lemah, mana pilihan yang ada kepada rakyat? Itu sebab saya rumuskan, bukan kerana saya mengatakan PRU 16 semestinya akan merupakan cermin sisi kepada keputusan Sabah. Tidak, saya pun tak sebodoh itu. Tetapi sebagai untuk menekan Parti Bersatu faham bahawa awak ni terlampau satu angkuh lawan sampai 42 kerusi di Sabah sedangkan ada masalah dalaman, sedangkan masih mengekalkan pemimpin yang gagal, yang tak mau turun. So bagi saya Bersatu kena lihat keputusan Sabah sebagai suatu batu nisan kepada mereka kalau mereka meneruskan keadaan yang sama. Melainkan kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin berbesar hati untuk mengumumkan, walaupun saya Presiden Bersatu, saya menyatakan saya tidak akan mencalonkan diri saya sebagai Perdana Menteri.
Kalau dia boleh cakap macam tu, rakyat mungkin akan confident untuk menyokong Perikatan Nasional yang bersama bersatu. Kalau tidak, saya lebih seronok atau lebih yakin PAS pergi solo. Walaupun susah nak menang solo daripada bersatu bersama dengan bersatu. Sebab kalau bersama bersatu, peluang dia mereka menang kursi maksimum pun akan kurang. Akan dijanangkan oleh bersatu. So sebab itu saya mengatakan DAP out. DAP memang out sebab penyokong-penyokong mereka dah mula boykot DAP. Sebab bagi mereka, dia orang tak memperjuangkan prinsip-prinsip DAP yang dulu. So itu pada muka lah DAP. Kan? Tapi kalau pada muka juga bersatu, maka PAS tak ada pilihan. PAS kena buat keputusan. Masih nak kekal dengan bersatu ataupun tidak. Sebab bagi saya, PAS sebenarnya boleh bergerak solo. Bersatu dengan Warisan di Sabah. Bersatu dengan Parti Abang Jo di Sarawak. Di situ dah 30 kerusi. Campur PAS 40 lebih, you are talking about dah dekat hampir 100. Tak ada 2-3 parti kecil yang lain atau muda boleh gabung dengan dia orang, mungkin dia boleh buat bentuk kerajaan walaupun solo PAS. Dan apabila benda itu nampak dalam mata parti-parti lain, mungkin UMNO akan merangkak-rangkak cuba rapat balik dengan PAS. Mungkin bersatu akan ambil langkah untuk bersihkan diri dia orang, rapat balik dengan PAS. Ataupun mungkin juga Amanah akan gabung balik dengan PAS. So kita tak tahu, tapi PAS bagi saya di tahap ini tanpa mengambil pihak ya. Saya rasa saudara Kamil pun tahu, saya tak mengambil pihak parti. Tapi tanpa mengambil pihak, saya rasa pembangkang yang terbaik yang wujud dengan sekatan diri mereka sendiri, yakni mereka cuma kuat di Pantai Timur. Parti yang pembangkang yang terkuat bagi saya adalah PAS. Memang PAS secara sendiri tak mungkin buat kerajaan, saya tahu. Tapi dia boleh buat kerajaan dengan bergabung dengan Warisan dan Parti Abang Jo dekat Sarawak. So, dia patut ambil tindakan sekarang ni PAS. Dia masih nak berterusan menjahanamkan Perikatan Nasional ataupun nak buang bersatu daripada Perikatan Nasional. Melainkan bersatu bersetuju memberi aku janji lengkap, Muhyiddin Yassin takkan ditawarkan sebagai Perdana Menteri. Itu yang penting bagi saya. Sebab rakyat tak boleh terima. Sama ada Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, Zahid Hamidi sebagai calon Perdana Menteri, ataupun Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Itu rakyat tak boleh terima. Maupun Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tapi Tun Mahathir bukan nak jadi masuk parti politik pun. Semua orang-orang keliling dia yang tolak, dia tak hormat langsung hak dia untuk berehat. Itu masalah dengan orang-orang di pejabat Tun. Tapi Tun bukan isu di sini. Isunya parti-parti selain daripada PAS kena bersihkan diri mereka, bersatu terutamanya kalau nak menjadi pembangkang yang alternatif, ya. Dan PAS Hadi Awang tak perlu buat apa sebab dia dah mengaku dah dia takkan menjadi calon Perdana Menteri. Dia tak layak, dia kata. Dia tak sihat, dia dah tua. Saya rasa satu-satunya kenyataan jujur yang keluar daripada pemimpin. So rakyat semua tahu kalau PAS menang pun, kalau dia orang gabung dengan siapa-siapa dia orang menang pun, kalau ada calon Perdana Menteri daripada PAS, dia orang lain daripada Hadi Awang. So apa yang nak risau? Apa benda yang nak fikir? Samsuri ke? Ataupun timbalan presiden Tuan Mat ke? Tuan Ibrahim, Tuan Ibrahim ke? Ataupun even Sanusi. Itu hak mereka nak calonkan siapa. Tapi bukan Hadi Awang. So itu yang kita nak. Rakyat nak suatu perkara yang rakyat boleh percaya. Sekarang rakyat tak percaya, tu satu hal. Nombor dua, dah memang diumumkan bersatu akan mencalonkan Muhyiddin Yassin. Macam mana orang terima? Maklum. Baik, terima kasih Tuan atas ulasan panjang lebar tentang keadaan Sabah, nak memahamkan tentang perundangan undang-undang tubuh kerajaan negeri. InsyaAllah ada masa kita akan bersembang lagi tentang isu-isu yang semasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila-bila boleh datanglah jumpa, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Alright.